على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود غريبا كما بدأت فطوبى للغرباء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada Alhamdulillah Allah kita mewajibkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada hari ini Allah Ta'ala berikan kita ruang dan ruang untuk sama-sama kita berada dalam kesempatan mendengar ucapan daripada mahasiswa dan Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada hari ini Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur dan panjangkan usia kita, dan lebih daripada itu lagi Allah Ta'ala jadikan kita daripada kalangan hamba-hamba yang bertakwa, kerana tak ada guna dan tak ada manfaat bagi mereka yang panjang umur dan panjang usia tetapi berada dalam kemaksiatan dan pembicaraan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rakan-rakan mahasiswa yang dikasihi sekalian, hadis yang saya bacakan di awal bicara saya tadi membawa maksud pada al-Islam ghariban. Islam itu bermula dalam keadaan asing, bermula dalam keadaan datang. Wasaufa ya'udu ghariban kama bada'na. Dan di akhir zaman itu Islam ini akan jadi benda yang asing, akan jadi benda yang Islam ini akan jadi benda yang asing, begitu jadi benda yang datang sebagaimana bermula dengan Islam itu. Maka Nabi Muhammad SAW dari ghuraba, maka beruntunglah bagi mereka yang asing. Rakan-rakan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hari ini kita lihat dan kita tengok sendiri dalam Malaysia kita ini berlaku banyak kemaksiatan, kemungkaran yang berlaku. Kita tak boleh tak nafikan dan khusus sekali kita tengok dalam UTM kita sendiri. Dan bagaimana saya sebut tadi, Nabi Muhammad sebut Islam ini satu dengan asing dan yang intinya sebenarnya begitu. Hari ini kita tengok, kalau kita buat benda-benda kebajikan, buat benda-benda kebaikan, orang pandang kita seolah-olah kita ini membuat satu benda yang salah. Hari ini satu contoh yang boleh mungkin secara ringkas saya bawakan kepada sahabat-sahabat. Andai kata kita masuk ke dalam kuliah dengan, kalau kita ada lakinya dengan memakai serban, dengan memakai jubah, mesti orang tengok kita orang pandang kita sebagai satu orang yang teluk, seolah macam kita buat satu benda yang salah. Tetapi hakikatnya kalau kita tengok dari sudut Islam, dari sudut perspektif kita sebagai orang Islam, kita tengok benda itu tak salah. Tetapi orang pandang kita pelik, orang pandang kita ganggu. Inilah hakikat yang berlaku. Jumlah sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, hari ini masalah-masalah yang berlaku, isu-isu yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat saya sebentar tadi, isu bunuh, isu pembinaan, isu buang bayi dan sebagainya pada hari ini. Kita tengok masih lagi tidak dapat settle, masih lagi tidak dapat untuk kita selesaikan. Kerana apa? Kerana manusia yang nak jaga manusia, kerana sistem ciptaan manusia yang nak cuba selesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam kalangan manusia. Satu hal lagi yang saya bawakan, mana mungkin dari satu kelompok lembu yang nak jaga lembu, masalah-masalah yang berada di kalangan lembu, sistem ciptaan lembu yang nak selesaikan. Mana mungkin kesimpulan punya lembu yang perlu yang boleh untuk menjaga lembu tersebut, dan sistem ciptaan tuan lembu itu yang boleh selesaikan masalah-masalah yang berlaku di kalangan lembu. Begitulah juga kalau kita kembali kepada manusia, kembali kepada realiti kita hari ini sebagai umat Islam, masalah-masalah kita tengok, masalah bunga, masalah buang bayi, masalah pembunuhan, masalah pengawalan Islam yang tidak secara menyeluruh hari ini tidak akan dapat kita selesaikan, tidak akan dapat kita selesaikan. Lagi mana manusia nak jaga manusia, lagi mana kita tak kembali kepada Islam, lagi mana kita tak kembali kepada benda yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita sebagai panduan, iaitu Quran dan Sunnah. Secara kesimpulannya kepada rakan-rakan sekalian, hari ini kita berada dalam Komisi Kebangsaan Malaysia bergelar sebagai seorang mahasiswa. Disebut oleh sahabat saya tadi, bila sebut tentang mahasiswa, ciri-ciri mahasiswa ini ada ciri kepimpinan, keintelektualan yang tinggi. Bersesuaian dengan benda itu, mungkin saya boleh ibaratkan mahasiswa-mahasiswa yang ada dalam masa yang pada hari ini, yang bersama dengan kita dalam majlis pada hari ini sebagai seorang bomba, yang mana peranan bomba adalah untuk memadamkan api-api kebakaran. Tetapi dalam konteks kita sekarang ini, saya ibaratkan kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang bomba adalah berperanan untuk memadamkan api-api kemaksiatan, api-api kemungkaran yang berlaku dalam Malaysia ini, khususnya berlaku dalam industri kebangsaan Malaysia ini. Saya rasa cukup sekadar itu apa yang saya nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan. Apa yang baik akan Allah Ta'ala itulah yang mahu dan daripada kelemahan ini saya sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.